set P adalah murid yang bermain pingpong. Set T murid yang bermain tenis. Set S adalah murid yang bermain bola sepak. Diberi bilangan unsur untuk set semester adalah 100. Ni set semester kan. Maksudnya semua nombor ni kalau kita tambah bersamaan 100. So sekarang ni dia nak bilangan murid yang bermain 2 permainan sahaja. Bermaksud kita nak cari 2 set yang bersilang sahaja. Contoh, okey. Contohnya set P bersilang dengan set T. Persilangan set dia dekat sini kan. Tapi kalau dia nak set P dan T sahaja, dekat sinilah. Ni sajalah. Lepas tu kalau persilangan set P dengan S sahaja dekat sini. And then kalau persilangan set T dan juga set S, T dan S sahaja dekat sinilah. So jawapan dia adalah 2Y tambah 10 tambah 7. Tapi kita kena cari Y ni berapa? Macam mana nak cari? Menggunakan clue yang diberikan, dia dah bagi tahu bilangan unsur set semester adalah 100. So kita tambah semua ni samakan dengan 100. 20 tambah dengan 2Y tambah dengan Y tambah dengan 16 tambah dengan 10 tambah dengan 7 tambah dengan 20 samakan dengan 100. Okey, 2Y tambah Y bersamaan 3Y. Lepas tu 20 tambah 16 tambah 10 tambah 7 tambah 20, kita dapat 73. Samakan dengan 100. 73 pindah pergi ke kanan jadi tolak 3Y bersamaan 100 tolak 73. 3Y bersamaan 27. Y bersamaan berapa? Okey, 3 pindah pergi ke kanan. Jadi bahagi 27 bahagi 3. So Y bersamaan 9. So bila kita dah dapat Y sama dengan 9, kita gantikanlah Y ni dengan 9. So bermaksud 2Y tu bermaksud 2 darab 9. Tambah dengan 10 tambah dengan 7. So kita dapat jawapan dia adalah 35. Jawapan dia adalah B.